Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan masuk pada bab seterusnya, hamzah wasal pada isim, iaitu pada kata benda. Kata benda, kata nama lah kan? Isim. Sebelum lam ta'rif. Okey. Seluruh hamzah wasal dibaca dengan fathah vokal a sebelum lam ta'rif, baik syamsiyah atau qamariyah. Contoh alif lam syamsiyah, at-tin. Kalau posisi di tengah, wat-tin. Kalau posisi di awal, satu contoh lagi, as-salihat. Kalau posisi di tengah, contoh alif lam syamsiyah, wa'amilus salihat. Walaupun baris sebelum tu baris hadapan ke, baris atas ke, kalau kita mula dia awal hamzah wasal ni pada awal, dia mesti mula dengan al. Kalau sebelum lam ta'rif. Guna dia baris di atas sampai kiamat pun dia tak berbaris di atas, dia tak akan berbaris di bawah. So macam contoh juga alif lam qamariyah, al-jibal di posisi awal, kalau di posisi tengah wa idzal jibal. Contoh lagi satu, al-insan posisi di awal, kalau di tengah-tengah ya ayyuhal insan. Kaedah di atas berlaku umum bagi seluruh alif lam ta'rif, namun tidak berlaku bagi alif lam sukun yang bukan merupakan lam ta'rif. Alif lam sukun dengan alif lam ta'rif, dia ada hamzah wasal tu kan, dia tak nampak kan, dia ada macam tulis sad kecil tu je kan. Contohnya kata al-taqa, iltiqa, dia panggil iltiqa, seperti pada surah Al-Anfal di mana ia dibaca dengan kasrah menjadi iltiqa, mengikut kaedah hamzah wasal pada kata kerja fi'il. Ini kata kerja, dia bukan kata nama. Sebab dia bukan kata nama. So jadi iltiqa, bukan at-taqa, bukan al-taqa, iltaqa. Yaumal taqal jam'an, surah Al-Anfal ayat 8. Yaumal taqal jam'an, kalau nak baca dari situ iltaqal jam'an. Dia kena baca kenapa? Dia bukan alif lam, dia bukan lam ta'rif. Sebab dia adalah lam fi'il, ni kerja kan. Kan dia ketulis kata. Tapi dia kata ni lam ta'rif. Lam bukan, dia bukan mengikut kaedah hamzah wasal pada kata kerja fa'il ni. Iltiqa ni. Ilta ni kan. Tapi dia alif lam sukun yang bukan merupakan alif lam ta'rif. Alif lam sukun maksudnya apa? Alif lam sukun mana lam ada tanda mati kan? Lam ada tanda mati. Tapi huruf ta tu kan huruf qamariyah kan? Oh, huruf samsiyah. Tapi dia tak ada sabdu. Kalau samsiyah dia ada sabdu. Betul. Taqa, betulnya. Yang kat sini yang samsiyah ada lidah. Ingat tak yang tangan ni buat tu? Jadi kalau kat sini qamariyah, kat atas ni samsiyah. Huruf ta tu huruf samsiyah. Tetapi huruf ta tu dia tak ada tanda sabdu. Nampak tak, perasan tak? Kenapa dia tak ada sabdu? Sebab dia bukan lam ta'rif, dia lam fi'il. Fi'il ni kata kerja. Sebab tu apa-apa, kita nak tahu bahasa Arab ni nasib baik Amin belajar bahasa Arab. Bayu tahu lah sikit bahasa Arab, betul tak? Iltaqa tu dia kata kerja, bukan kata nama. Kata lam ta'rif, kata nama. Benda ni maknanya nama lah, rumah kan, benda-benda yang boleh disebut. Okey Fi'il ni perbuatan lah. Ni perbuatan sifat. Bukan jadi kat sini tak boleh kata alif lam qamariyah. Sebab tak boleh kata alif lam qamariyah, sebab huruf ta tu huruf samsiyah. Kalau orang tak tahu, dia kata sebab dia tak kisah dah. Lam tu ada tanda. Kalau macam ni kita sebut alif lam apa? Lam fi'il. Ada dalam ni kita dah baca kan, lam fi'il, lam apa? Ada je lah. Cuba tengok lam fi'il. Kita tak apa, kita 23 kali tak apa is. Tengok lam fi'il tak ada, lam fi'il. Lam fi'il. Belajar lam fi'il je. Ada kat mana lam fi'il? Yang ada lam ta'rif je, lam sakinah tu. Lam fi'il, tengok muka surat 140. 140. Lam fi'il betul, 140. Biar kita faham betul-betul. Okey, lam fi'il.
Iaitu kata kerja adalah hiya lam musakinah al-waqi'ah fi fi'il sawa'un kana madhiya aw mudhari'a aw amran mutawassitatan aw mutatarrifah. Lam sakinah pada fi'il kata kerja baik madhi atau mudhari' atau amr, baik yang berada di tengah atau akhir kata. Hukum lam fi'il adalah izhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ra. Contohnya qul na'am, qulna, iltaqa. Kan dia baca lain kan? Dia tak boleh kata alif lam qamariyah, bukan alif lam ta'rif. Lam ta'rif dia akan guna baris di atas saja. Kalau nampak alif lam tu tiba-tiba baca al, maknanya al taqwa salah, dia bukan lam ta'rif. Dia lam fa'il, dia kena il taqwa. Dia tahu bahasa Arab lah basically, kalau nak tahu kan. Basically kena tahu bahasa Arab lah. Nak tahu tu lam ta'rif ke lam fi'il. Betul. Lam haraf tu senang. Kalau lam haraf tu dia tak ada hamzah wasal, dia terus lam tu ada tanda ni aje. Yang ni je kalau ni aje lah lam ada tanda hamzah wasalnya, lam fa'il ni. Okey, boleh Okey, terus. Arsalna. Okey. Boleh. Kita sambung Untuk membezakan antara lam ta'rif dengan lam fi'il, kita harus memahami kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Namun berkaitan dengan cara membaca kata-kata tersebut, cukup kita perhatikan tanda baca yang berada di atas huruf lam. Apabila di atas huruf lam terdapat tanda sukun, maka lam dibaca dengan jelas. Adapun bila di atas huruf lam tidak terdapat tanda apa pun, sedangkan di atas huruf setelahnya terdapat tasydid, maka kita harus membaca langsung ke huruf tersebut yang bertanda tasydid. So yang ni ayat izhar lah dia lam dia tu. Perlu diizharkan. Kan lam ta'rif ni lam fi'il, yang lam fi'il ni kita kena izharkan lam tu lah. Betul, kena izharkan lam. Hamzah wasal pada isim yang tidak didahului lam ta'rif. Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan hal ini dalam syairnya wa kasirhu halal kasri wal fath wa fil asma' ghairal la mikasruha wa fi ibnin ma'ab natim ri'in wathnain wa mra'atin wasmin ma'athnain wa ma'athnatain. Pada isim kata benda yang tidak didahului lam mati, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Seperti pada ibni, ibnati, imri'in dibaca baris bawah, dan ithnaini, imratin, ismin dan ithnataini. Semuanya baca i, bukannya a. Betul, sebab i. Nun tanwin pada hamzah wasal yang sebelumnya tanwin. Pada 4 kaedah yang telah diuraikan, kita membicarakan hamzah wasal yang dibaca di awal kalimat. Sedangkan pada kaedah yang kelima ini, akan kami uraikan bagaimana cara membaca hamzah wasal yang berada di tengah kalimat, di mana sebelumnya terdapat tanwin. Nun tanwin. Nun tanwin adalah bunyi nun sukun yang terdapat pada huruf bertanwin. Pada saat tanwin bertemu dengan hamzah wasal, terjadi pertemuan 2 huruf sukun, iaitu huruf sukun pertama adalah nun tanwin dan huruf sukun kedua adalah huruf yang berada setelah hamzah wasal. Pada mushaf standard internasional, nun tanwin tidak diberi tanda apapun kerana orang-orang Arab sudah secara automatis membacanya demikian. Adapun pada mushaf Indonesia, nun tanwin dilambangkan dengan huruf nun kecil yang berada di bawah hamzah wasal. Ada contoh Oh macam ni. Fakhuran alladhi. So maknanya kita baca fakhuranil ladhi. Fakhuranil ladhi. Kalau mushaf Indon dia lain sikit lah, dia ada nun kecil kat bawah hamzah wasal. So baru kita tahu dia kena baca ni kat situ. Tapi dia bukan huruf ni. Kalau orang tak tahu hukum, nanti kalau dia akan baca ni sama-sama. Kan? Betul. Tapi boleh nampak dia memang kena jumpa alif lam juga. Dia takkan jadi, dia mesti jumpa alif lam.
Alif lam. Ataupun kalau tak buka alif lam dia tu hamzah Tanwin. waw. Tapi kenapa tulisan macam line nombor 9 dan 10 tu tanwin yang apa tu amwalu, kenapa dia tak tulis tanwin yang macam bahasa Arabnya tu macam kalau tanwin Dia nak tanwin nombor 1 sebenarnya bukan 69 tu kan. Sebenarnya nun, huruf nun tu. Wa atas waw tu dia macam tu. Sebenarnya huruf nun. And then tak tanda baris tak, jadi tapi dia macam contoh yang mushaf Mushaf Indon tu dia amwalu tu dia tak buat amwalun, dia tak buat tanwin, dia buat apa tu? Amwalu je. Dia buat amwalu je. Salah lah sepatutnya. Ada nun tak? Ada nun kat bawah tu. Nun ada kat bawah tu, tapi daripada segi apa tu tulisan tu patutnya dia tulislah tanwin tu dekat lu tu. Betul. Macam Uzaizun kan. Dia sebab apa Zailun tu kalau kita nak sebab tu yang rasa salah. Sebab kalau dia buat dua macam tu sebab dia sebenarnya nun tu nun yang berada pada tanwin, sebab tu dia berbunun kat bawah tu, sebab tu dia buat satu je baris hadapan tu. Faham tak? Kalau macam tu yang nombor 1 sampai nombor 8 pun dia tak payahlah tulis tanwin. Dia tulislah masalah lepas tu sebab ada nun kat bawah tu. Masalah nil kaumu. Kenapa dia tulis masalan juga? Tapi yang nombor 9 dan 10 tu dia tak buat amwalun. Dia tulis amwalu. Kan dia yang pertama tu amwalun. Lu ni dia nak tunjuk contoh, lepas tu ni yang sebenarnya cara baca tu kan. Tapi daripada ini yang sebelah kiri tu adalah mushaf Indonesia, dia tulis macam tu. Tapi mushaf Indonesia ni macam tulisan dia salah lah kot. Amwalun. Memanglah payah tak boleh lah. Kan tapi patutnya dia kenalah apa? Dia panggil apa? Fathah, kasrah, dhammah kan? Dhammah. Dhammah tu yang dia tak tulis secara tulisannya tu, dhammah tu tak lengkap lah, tak sempurna dia tulis. Patutnya dhammah yang tanwin dhammah tu lah. Naimi tak faham ni, tanwin macam mana maksud Wan? Kalau mai tengok yang nombor line nombor 9 dan nombor 10 tu, contoh 9 sampai 10. Penulisan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Amwalun tu. Dia tak tulis tanwin yang betul lah, mana simbol tanwin dhammah tu. Tak betul kan, sebab dia jumpa dengan alif tu. Bila dengan alif, tanwin tu dia mesti macam tu. Dia menunjukkan izhar. Kalau tak izhar, kalau ifak dengan idgham baru macam 99 kan. Ayah faham tak? Faham tak? Kalau yang dia macam 69, dia buat macam 69 tu sebab dia jumpa dengan hamzah tu, huruf hamzah wasal tu. Betul. Tapi sama juga macam yang nombor 8 tu, tanwin 2 baris ke atas. Daripada segi penulisan lah maksud Iwan, penulisan tu kenapa dia tak buat 69, kenapa dia buat huruf waw dhammah sahaja. Mana dia ada macam ada tanda atas tu sikit tu. Right. Tu kan ada wa dengan ada macam ada tanda atas sikit tu kan, macam 69 kan? Betul lah. Itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tu. Sebelah kiri tu bukan penulisan Indonesia punya penulisan ke? Mushaf Indonesia. Patutnya dia tak buat lah. Betul. Mana yang Iwan petikkan kenapa yang sebelah ni dia buat lu saja. Kan yang sebelah kiri tu penulisan Indonesia kan? Salah lah dia orang salah. Indonesia punya mushaf. Mushaf dia salah lah tu. Sebab tu dia tak bagi ni kan. Tapi ada juga macam nombor, tengok yang nombor apa? Nombor 5 Yauma izinil. Dia tak maizin je, tak buat baris dua. Kan nampak? Nombor 5 pun sama juga, nombor 5, tapi dia punya
Dia punya gym dia tu yang berhenti dia tu dia letak tengah-tengah pula. Ini letak kat ujung. Silap ni mungkin dia tersebut. Dia pun sebab dia pun orang Indonesia ada penulis kan. Okey, teruskan. Boleh lah, kita dah faham kan? Okey. Okey. Membaca hamzah wasal yang didahului tanwin. Apabila dua sukun bertemu, maka huruf sukun yang pertama harus diubah menjadi huruf berharakat agar bisa dibaca saat wasal. Keumuman orang-orang Arab adalah mengubah huruf sukun menjadi huruf berharakat kasrah disebabkan kasrah adalah harakat yang paling ringan. Demikianlah yang terjadi saat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Dengan kata lain, mengganti bunyi tanwin dengan harakat biasa dan mengganti hamzah wasal dengan bunyi tambahan ni sesudahannya dapat dilihat pada rumus berikut. Bunyi fathain an campur dengan hamzah wasal jadi ani. Bunyi kasratain in campur dengan hamzah wasal jadi ini. Dhammatain un bertemu dengan hamzah wasal jadi uni. Macam inilah. Wa amluni qatara zairuni ibnullah mathalanil qawm yauma idzinil haqq. Tu contoh-contoh je lah. Sebab tu jadi dibacakan mengikut tanwin tu lah, sama ada dia fathain, kasratain ataupun dhammatain. Maknanya kat sini tu bukan nun iwak, bukan nun waqiah, bukan nun yang ada pada tanwin, nun mati yang ada pada tanwin. Kalau kata ni nun iwak, kan selalu kata nun iwak, nun waqiah kan, dulu pun macam tu lah. Ustaz Wah pun ajar macam tu, sekarang je Ustaz Wah pun dah betul kan. Sebab dia dapat daripada dia macam tu. Dan ibu ajar kat anak murid itulah juga. Kata nun iwak, sebenarnya bukan nun iwak pun, nun yang ada pada tanwin, nun mati yang ada pada tanwin kan. Bukan dia sebab kita punya penulisan mushaf, kita kan dulu pakai mushaf Indon. So memang ada kat hamzah wasal tu kan. So dia panggil nun iwat lah. Sebab ingat nun tu duduk dekat hamzah. Bukan maknanya nun sebenarnya nun tu nun yang ada pada tanwin tu. Nun mati yang ada pada tanwin. Bukan nun waqiah, bukan. Contohnya yang ditulis ni adalah tulisan aulahwan anfaddu. So kalau baca dia aulahwan anfaddu. Contoh satu lagi. Allahu ahadun Allahus samad. So kalau nak baca Allahu ahadunillahus samad. Oh, siapa yang baca Allah Allahu ahad Allahus samad. Dia kalau dia baca disambung, dia salah lah kalau baca Allahu ahad Allahus samad, dia salah lah kan. Sebab kalau dia kena dia kena break dulu, lepas tu tarik nafas, lepas tu baru baca balik. Betul. Kalau dia buat wasal, dia kena tambah adunil. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Baru boleh. Sejak tahu Mimi cakap dekat anak murid Mimi, tengok qul huwallahu, macam mana cara nak sama huwallahu. Dia tak tahu tu lah kata-kata kita tak perasan sebab muka depan lagi kita dah ada tu. Dunil tu. So salah tu kalau kita baca satu nafas qul huwallahu ahad Allahus samad. Salah lah basically kan, sebab kita kena break lah basically, kena ada berhenti lah. Kena tambah ahudunillah. Kalau tak kena tambah lah qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey. Faham. Kasyajaratin khabithatin ijtussat. Kalau nak baca ni kasyajaratin khabithatin ijtussat. So kena tambah ni kat bawah dia. Sebahagian pelajar tajwid di Indonesia mengatakan bahawa huruf nun kecil itu disebut nun wiqayah. Nun wiqayah. Sebetulnya penamaan ini kurang tepat kerana nun wiqayah sendiri dalam bahasa Arab adalah nun yang masuk pada fi'il dan harf untuk menjaga i'rab. Nun wiqayah adalah nun yang terletak di antara dua dhamir. Salah satu dari dhamir tersebut adalah dhamir ya mutakallim. Disebut nun wiqayah kerana nun tersebut berfungsi untuk menjaga fi'il, baik madhi, mudhari' atau amr, supaya tidak berharakat kasrah. Contoh dalam fi'il amr, akrimni. Contoh dalam fi'il mudhari' yadribuni.
Contoh dalam fi'il madhi, darabani Zaidun. Darabani Zaidun. Ha. Kan berbeza tu kan. Ni nun waqiah kan. Nun wiqayah. So dia ada ya tu lah. Ya, tu lah ditambah ada penambahan. Okey. Okey. Nun wiqayah ni dia ada pada, boleh berada pada pertengah ataupun di hujung perkataan lah. Jika tidak ada nun wiqayah, maka jadinya akram, yadrab, yadrabi, darabi. Okey, kalau tak ibaratnya darabani, yadrabuni, akramuni. Okey. Faham dah? Maka demikian, maka ia menyalahi kaedah fi'il yang tidak boleh berharakat kasrah. Okey, sambung lagi ni. Bolehlah bagikan apa? Boleh putih kat sini ada? Sambung baca Quran. Hari ni berapa? 45. 5 ayat bulan 10. Alright. Sekarang Quran kita baca 175. Sekarang dah faham nun wiqayah tu kan? Nun wiqayah. Wiqayah tak ada istilah nun wiqayah kan? Tak ada. Dia nun yang ada pada tanwin. Dia iltiqat sakinain. Okey, hari ni muka surat 173 kan? 173 kan? 175 175 ni. 175? Kat situ kan, berhenti kat belakang 175, kita berhenti dekat muka surat ayat 188 kan? Hari ni start 189. Okey, Abang Iwan ke Pak I nak baca dulu? Abang Iwan dulu. Tak kisah mana-mana. Baca dulu ni 175 kan. Okey. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf dha tak kena lagi tuan. Kalau tu kan, tu dia ada hams sikit kan. Jadi ada udara terlepas. Dia huruf hams. Udara sikit je keluar sebab huruf ha tu dia dah ujung sekali kan. Jadi jangan jangan tersyidah tu kalau kata dinas sirah tu syidah. Dia kena dinas sirah, dia kena ada sikit. Huruf dha tu betulkan lagi. Huruf dha dia ada pada rasa saja tahu. Tak ada kedengaran tu tak sangat. Ada pada kita sendiri aja rasa. Ada rasa kan, ada rasa bunyi tu. Tidak tak ada pada suara tapi ada pada rasa. Kita sendiri aja lah rasa. Maknanya dia tepi lidah tu melekat. Walab gitu. Walab dia ke dalam kan. Okey. Terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu Iwan tak ada ke? Kami kata kita berhenti dekat ayat lah 188 je kita baca 189 lah. Cerita dia habis kat 188. Okey, 189 lah. Saya baca
Dua ajar kan, adalah situ jangan berhenti kat, kalau sedaqallah kat sini lah. Jadi nak baca, Yang itu berhenti sampai 188 main ada tulis 188. Oh, okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dasyakiri syasya. لنكونن من الشاكرين. Quran. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون Shin tu, Shin mati kena ada sofik ada tafashir tu biar lebih sikit. Ayush. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Okey, Bayu tengok ayat baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5 tu. Fama afqaladda. Apa hukum itu? Ta dengan da. Ta dengan da. Ladda hukum. Apa hukum? Sama makhraj berlainan sifat. Ini hukum idgham sama makhraj berlainan sifat. Berlainan. Memanglah dia ta dengan da lain lah. Ta sifat dia tahu apa sifat ni. Mutaqariban. Dia ada apa? Dia ada hams. Ta. Da dia qalqalah. Sifat dia sama tetapi makhraj dia sama tetapi sifat dia berlainan. Apa dia panggil kat situ? Tengok huruf da tu dia ada sabdu, wajib dia dah idgham. Idgham apa dia panggil? Idgham bila guna. Idgham utama. Mutaqariban. Mutaja. Lisan. Idgham mutaja. Mutaja sama makhraj berlainan sifat. Mutama sama makhraj sama sifat. Mutaqa berhampiran makhraj. Oh.
Tambah makhraj berlainan sifat. Okey. Mutajah. Okey. Saja. Okey, lepas tu tengok baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 daripada bawah. Sawa'un alaikum. Tanwin bertemu dengan ain. Izhar, khalqi. Itu sawa. Sawa tu mad wajib munfasil. Okey. Alai. Ya mati. Ya mati lin. Lin baca. Okey. Okey Faiz. Kis baca. Alright. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسكم ينصرون. Hamzah di atas bunyi A. Hamzah di atas bunyi A bukan. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris 6 ayat yang ke 201. Innal ladzina taqaw. Innal ladzina taqaw. Inna wajib al-gunnah. Alladzi ini bukan ni, yang ni bukan apa alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Ini ada alif lam apa? Dalam kalimah. Alif lam kalimah. Ha, betul, alif lam kalimah. Nattaqau. Ha, ada ke tak ada dah? Ha, tu je lah. Kau Maklin bacaan lin. Mana? Kau tu bacaan lin. Wow, mati. Oh, ni bacaan lin Bacaan lin tu wow. Betul. Wow mati dengan apa? Baris sebelumnya baris atas. Okey. Baris yang kedua daripada bawah. Wal asali. Ya, ini adalah
mak badal. Sebelum mak badal tu. Alif lam qamariyah. Oh. Betul lah kan alif lam qamariyah. Yang kemudian lepas tu mak badal. Okey. Tak adalah tu juga ada apa lagi nak tanya? Adanya mak badal kalau ada waw, ada alif lam, tu dia kalau hamzah ada alif, dia memang mak badal. Sebab ni dia penambahan. Waw alif lam tu penambahan. Kan dia bukan huruf di tengah, jadi dia kat sini mak badal lah, bukan syabi badal. Itu nak tahu tu je. Maknanya dah faham lah tu mak badal macam mana. Baik bang tahu mak badal. Mak badal awal kan. Jadi waw alif lam tu penambahan. Dengan lam tu permulaan perkataannya. Okey, ada apa nak tanya lagi? Bagi sifat huruf sad. Sifat huruf sad. Sifat berpasangan dulu, huruf sad. Sad dekat mana? Sad. Dia ni dia ada udara terlepas. Terlepas hams. Lagi lebih tu? Sidah dengan rukawah dengan ni kat mana? Dia adalah rukhawah. Rukawah. Suara terlepas juga. Okey. Terlepas. Antara suara terlepas, lepas tu dia adalah dia tak pun dia bukan itibak. Dia satu lagi apa nama? infitah. 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 Sad. Itibak lah. Betul itibak. Betul. Dia penuh mulut. Sorry. Betul penuh mulut. Istilah dengan sebab dia itibak dia mesti isti'la. Mana lah tu? Antara izlaq dengan ni ismat? Izlaq dengan ismat. Izlaq lah kan? Ismat lah dia. Izlaq farmilu je. 6 huruf. Okey. Farmilu okey. Izlaq apa dah ni? Ada apa dengan maksud dia? Izlaq kelancaran. Lancaran sesebut dia. Perkataan tu lancar kan dia bibir je. Farmilu. Tu lancar lah. So maknanya ismat lah. Ya. Ismat lah. Ismat so maksudnya dia sukar sikit. Sukar sikit sebab dia duduk kat dalam kan nak keluar tu jauh dengan mulut. Baik Wan, perpasangan huruf. Anda kalau sifat ni, sifat tunggal ada apa? Dia ada safir. Safir, okey. Baik Wan, huruf sin Baik Wan, boleh? Sin. Perpasangan dulu. Hams dengan jahar. Ya, jahar. Lepas tu Bahasa usyarsun sakat. Jap. Tu yang dia jahar kan. Betul. Lepas tu yang kedua sin bukan sin terlepas, udara terlepas, dia bukan tertahan. Jahar udara tertahan. So dia hams lah. Hams. Antara syidah bainiyah tawasud dengan rohawah. Dia duduk kat mana? Dia rohawah lah, rohawah. Bawah, betul. Maknanya suara terlepas. Okey. Antara itibak dengan infitah? Itibak dan infitah, dia itibak. Infitah lah, itibak. Infitah ni farmi. Itibak, dok, sotoza, 4 huruf. Yang lain tu dengan infitah lah. Nampak? Ini apa? Ini juga itibak kan? Bukan. Dia infitah. Sin bukan itibak. Sin tu dia sad aja itibak walaupun dia sama makrah tapi dia sifat lain sin dengan sad. Kan? Ya. Dia sifat tunggal sama sofir. Sin dengan sad tu sama-sama sofir. Tapi yang berpasangan dia lain tak sama. Nampak? Ya. Lagi? Istitolah.
Antara istitolah dengan istifal. Pangkal lidah naik ke pangkal lidah merendah? Istitolah apa dah satu lagi? Istifal. Istifal. Istifal lah pangkal lidah merendah. Izlaq dengan ni? Izlaq dengan ismat? Izlaq dengan ismat. Ismat. Ismat, okey. Lama-lama insyaAllah. Lama-lama boleh ni. Kalau Mi buat selalu, patutnya lama dah Mi buat macam ni. Senang. Kan? Lama-lama boleh lah insyaAllah. Bila dah boleh, barulah sempurna bacaan ni. Sekarang ni ada banyak lagi lah yang tak berapa kena. Yang terutama Abang Iwan, terutamanya masa ifak lah. Ifak tu banyak lagi Abang Iwan terbocor. Cuba Iwan cari kat mana. Sebab kalau ifak, dia kena, dah kita nak sebut huruf tu. Suara kita dah duduk kat belakang huruf tu. Suara nun tu. Sifat nun tu. Makhraj tak ada, tapi sifat nun je dah ada kat tu. Gitu. Dengung tu je dah ada. Tapi makhraj nun tak ada, tak jelas. Suara nun dah sama-sama dekat huruf ta kalau nak sebut huruf ta. Ta. Bukan anta, bukan macam tu. Okey. Okey, ada apa lagi nak tanya Is? Okey. Tak ada. Tak ada? Okeylah. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana iman. Allahumma dzakirna wa'allimna min واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu